Saya siapa nak report pada Fuzia Saleh boleh. Ambil mana gambar sikit. Ambil. Tapi jangan beritahu dia saya sebagai apa-apa calon ke apa, tak ada. Saya hari ni malam ni sebagai feng shui master. Saya tengok feng shui bagus penuh. Bagus. Okey, saya yalah tuan-tuan puan-puan tahu ya. Saya dan YB Chencong kita tak turun ke Johor sebab PKR tak minta kita turun. Kita nak pergi sendiri untuk bersama susah lah. Nanti langgar dia punya peraturan-peraturan parti kita. Berapalah surat nak terima disiplin tu. Dia dah hantar, saya dah jawab, dia senyap. Jadi tiap-tiap hari kita duduk parlimen semasa 3 minggu di parlimen tu, saya ada agenda. Setiap minggu kena hantam dia 2 kali. Press conference banyak-banyak. Tapi masih tetap ganda. Dia tak nak ambil action. Kalau dia tak nak ambil action, baju ni dia kuning muda. Dia akan jadi kuning durian. Dia akan jadi kuning tanduk. 3 minggu lagi. Tuan-tuan dengarlah wait. Be patient sikit. Okay? Last point. Adalah tuan-tuan puan-puan ni bijak ni. Banyak bijak ni. Jahat dia. Kita nak tengok football, dia hantar WhatsApp. Dia hantar WhatsApp, dia kata AI ni bukan Anwar Ibrahim lah, Artificial Intelligence. Hatinya lebih baik daripada AI. Ya, isu YB Chencong dan saya, AI cakap kita baik. Macam orang baik. Berdekat-dekat dia buat dia punya declaration semua bagus. Dan Anwar Ibrahim dia tak terlibat langsung. Walaupun dia Perdana Menteri. Ada orang yang lebih besar di Putrajaya, tak tahu siapa. Jadi kita kena tengok YB dah sampai dah. Okey, dia minum kopi. Bagus jugalah dia sampai. I nak hand over mic dah. Tak boleh cakap panjang ni, nanti kena disiplin kuat-kuat lagi. Tapi saya dengar kawan baik saya di parlimen ni, YB Chencong, dia nak berucap juga malam ni. Special guest tonight. Boleh? YB Chencong, come on. Saya tak nak Wong Chen berseorangan. Lonely dia. Walaupun dia pinjamlah kata-kata Feng Shui Master tentang macam-macam joke dia buat, tapi saya tahu kalau berseorangan bukan erti perjuangan. Betul? Jadi malam ni saya datang untuk meraihkan satu hari yang begitu penting, iaitu perasmian satu pentas dan platform politik baru ini. Tanya kepada semua. Di atas pun ada. Ni belum World Cup lagi. Jadi tuan-tuan puan-puan, memang kita nampak saya dah bertanding 3 kali. Jadi tiap kali bila rakyat undi, saya pun tanya, mengapa mereka undi saya? Mengapa mereka undi untuk perubahan? Bagi saya, jawapannya adalah sangat simple. Iaitu, mereka mahukan negara ini berubah. Mereka mahukan negara ini berubah ke depan, bukan mundur ke belakang. Jadi perlukan agenda yang baru, perlukan satu keazaman politik untuk membentuk satu sistem yang baru. Jadi atas itu mereka undilah. Tetapi semangat tu saya nampak makin kabur dan makin luntur untuk apa yang mereka janjikan. Jadi saya datang, tak nak cakap panjang, hanya nak ambil contoh sidang parlimen baru berlepas. Saya masih ahli parlimen. Banyak akta-akta yang dijanji tidak ditunaikan. Melehatkan tempoh Perdana Menteri bukan saja tak bahas, tak bentang langsung. Tuan-tuan dan puan, nak pesahkan kuasa AG dengan PP, Attorney General dengan Public Prosecutor, pendakwa raya, tidak dibentangkan. Akta pendanaan politik, kita tadi ramai calon, sampai pencadang, sampai penyokong kena tidur di rumah dia. Tapi pendanaan politik nampak di Johor
terang-terang. Isunya adalah korupsi, tuan-tuan dan puan. Betul tak? Kotor. Dan kita nampak juga ada akta yang sangat penting, FOI, kebebasan maklumat. Kita mahu rakyat dapat maklumat secara adil, seperti mana kita sebagai pembayar cukai, kita layak untuk akses maklumat untuk menilai sama ada kerajaan buat kerja dengan betul atau tidak. Betul tak? Tak bentang langsung, tuan-tuan dan puan. Untuk akan datang, kita nampak ada akta yang bagi saya sangat sentimental, sangat penting. Akta perubahan iklim. Saudara Nik Nazmi banyak push sebelum ini. Akta ni penting, tuan-tuan dan puan, kerana hujung tahun ini Kesatuan Eropah akan kenakan cukai karbon. Kalau kita bodohnya kita bayar cukai kepada Eropah, kita tak kutip cukai ini sendiri untuk kegunaan rakyat, bodohlah. Tapi secara populisnya mereka jalankan kerja untuk nak memikat undi saja. Jadi bagi saya, enough is enough. Tuan-tuan dan puan, enough is enough. Tuan-tuan dan puan, sebelum ini saya told the line. Saya tak buat apa-apa, voucher lebih nakal lah. Tapi peruntukan disekat, surat terima, saya pun sudah balas. Tapi tak buat apa pun kena hukuman, tanpa bicara, tanpa ada apa-apa amaran ataupun surat tunjuk sebab. Lepas peruntukan saya disekat, baru dapat surat. Sangat pelik. Jadi ikut logik yang sama, malam ini saya tampil di sini, tak perlulah siasat saya, tak perlulah hantar surat, terus bagi hukuman saja. Betul atau tidak? Pecat sajalah, tak perlulah hukuman, tak perlu minta penjelasan. Akhir kata, tuan-tuan dan puan, ini adalah pentas yang baru. Dan saya percaya semangat dan roh reformasi ini sentiasa ada. Dan ianya tengah mencari satu rumah yang baru, tengah mencari satu perjuangan yang baru yang dibawa oleh rakyat jelata, rakyat biasa seperti kita. Dan saya ucapkan tahniah atas rumah baru ini dan sama-sama bersama untuk memperjuangkan satu perjuangan rakyat yang belum selesai. Sekian, terima kasih. Saya belajar dan beri. Terima kasih. Special guest of tonight, Wadi Cianco.